Korang percaya tak kalau Azim cakap yang ni adalah shoulder bag daripada authentic? So kalau korang nak tengok macam mana keadaan bila kita buka dan dia jadi shoulder bag, korang tengok video ni sampai habis tau. Untuk shoulder bag macam ni, dia hanya ada satu warna sahaja, iaitu warna hitam, dan berat untuk kita punya shoulder bag ni hanyalah 0.4 kg sahaja. Dan kalau korang tanya kapasiti untuk kita punya shoulder bag ni adalah 36 liter hingga 55 liter. Untuk shoulder bag ni korang boleh garas tilang macam ni, dan korang boleh sahaja pegang macam ni juga, sebab untuk kita punya shoulder bag ni mempunyai handle velcro design. So yang mana suka pergi travel ataupun nak balik kampung, korang bolehlah pakai untuk kita punya shoulder bag ni. So kalau korang berminat, cepat-cepat dapatkan dekat beg kuning kita, dan jangan lupa tekan button follow, like and share supaya dapat tengok video yang lebih menarik. Kita jumpa di next video. Bye bye.